Sebuah langkah baru bermula mencorakkan pembangunan negeri Pahang yang terus bergerak ke hadapan. Bukan sekadar pembangunan fizikal, tetapi usaha membina kehidupan yang lebih baik untuk rakyat. Majlis Penyerahan Kunci Perumahan Rakyat Satu Malaysia Prima Pahang Pinggiran Pelangi dan Majlis Pelancaran Prima Pahang Muazzam Shah Daerah Rompin menjadi detik bersejarah buat para penerima yang sekian lama menanti. Prima Pahang Pinggiran Pelangi, sebuah pembangunan perumahan oleh Geofound Construction Sdn Bhd, sedang dilaksanakan di atas tanah berkeluasan 60 ekar yang merangkumi 4 fasa keseluruhan, di mana fasa 1 telah siap sepenuhnya. Bagi fasa 1 ini, sebanyak 112 unit rumah berkembar telah dibangunkan dan telah memperoleh CCC pada 19 Mac 2026. Manakala bagi fasa 2, fasa 3 dan fasa 4, pembangunan yang dicadangkan melibatkan keseluruhan 300 unit rumah berkembar dan akan dilaksanakan secara berperingkat. Sementara itu, Prima Pahang Muazzam Shah yang dibangunkan oleh Wayman Development Sdn Bhd di atas tanah berkeluasan 50 ekar. Cadangan pembangunan secara berperingkat ini melibatkan sebanyak 206 unit rumah berkembar. Pembinaan projek ini telah dimulakan pada 1 April 2025. Hari ini yang dizahirkan bukan hanya sebuah projek, tetapi satu amanah yang diterjemahkan menjadi realiti. Tentang sebuah rumah, tentang ruang untuk memulakan kehidupan dan tentang harapan yang terus disemai. Alhamdulillah ada rezeki kat sini. Memang bersyukur sangat-sangatlah, bersyukur gila. Sebenarnya rumah ni saya dengan family berpindah dari sini. Jadinya rumah ni rumah peninggalan arwah ayah. Alhamdulillah lah, syukur sangat-sangat excited lah kita. Sebabnya dapat dekat dengan rumah kampung lah. Sama. Pasal kedudukan kita tu sama. Orang tua pun sama, semua sama dekat sini. Saya ada adik-beradik lagi 4 orang yang perempuan. Jadinya untuk duduk rumah ni dengan suami dia macam agak awkward sikit lah. Kadang-kadang tu fikir juga, kesian juga kat orang kan. Sebab saya kalau bila ada rumah sendiri ni, adik ipar saya perempuan selesa lah sikit kan. Budak-budak ni pun dia ada bilik dia sendiri. Rasa macam tu lah. Rasa happy sebab boleh dekor macam-macam. Lepas nak susun lah cantik. Lepas tu nak colourkan colour macam kelabu ke macam tu lah. Harapan untuk rumah baru tu harapnya kami selesa lah dengan semua kemudahan yang ada. Dapat kalau rumah sendiri senang kita nak dekor macam mana. Semoga jiran-jiran pun dapat yang baik-baik semua. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami nak ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang, kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Daraja Wan Rosdi dan juga Esko Perumahan Datuk Fakar kerana menyediakan kemudahan perumahan Prima ni untuk kami yang susah nak dapat rumah ni. Dengan inisiatif daripada mereka, dapat juga kami warga-warga negeri Pahang untuk membeli rumah Prima yang amat berbaloi dan berpatutanlah untuk kami membeli dan menduduki. Terima kasih Ibu Abah sebab sediakan rumah selesa untuk adik. Terima kasih Tawan Pahang First. Thank you Tawan Pahang First. Rumah yang selesa dan selamat merupakan titik mula kepada sebuah impian, membina keluarga dan lahirnya masa depan yang lebih sejahtera. Inilah komitmen yang dipikul dan amanah yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Kerajaan prihatin, rakyat sejahtera.